Membesarkan anak autistik ni, ia satu perjalanan yang sangat unik. Hari ini, kita akan kenali satu ruang sokongan yang dibina khas betul-betul untuk bantu para ibu bapa mengharungi perjalanan ni bersama-sama. Jom kita selami apa itu wawasan autisme atau Autism Insights. Okey, jom kita mulakan dengan soalan ni. Bagi ibu bapa yang membesarkan anak neurodiverse, soalan ni mungkin betul-betul kena kan? Perasaan macam sendirian. Macam tak ada orang lain yang faham betul-betul apa yang kita lalui. Perasaan tu sebenarnya sangat-sangat biasa. Dan inilah mesej yang paling penting sekali. Walaupun anda rasa macam tu dan perasaan tu memang nyata, anda tak sepatutnya lalui semua ni seorang diri. Sebabnya, di luar sana tu sebenarnya ada komuniti yang faham, yang sedia nak berkongsi dan sokong. Dan kesedaran inilah anda tahu yang mencetuskan idea untuk platform yang akan kita bincangkan ni. Jadi, siapa sebenarnya di sebalik semua ni? Ceritanya bermula dengan seorang wanita bernama Sharifah. Beliau ni pengasasnya dan perjalanannya memang luar biasa. Gabungan antara menjadi seorang ibu dan juga seorang doktor, inilah yang membentuk satu misi yang sangat istimewa. Jom kenali Sharifah. Bayangkan beliau ni seorang doktor perubatan keluarga. Kerjaya yang dah 10 tahun dibina, tapi beliau buat keputusan besar untuk tinggalkan semua tu. Kenapa? Untuk jadi ibu sepenuh masa kepada anaknya, Zayan, yang autistik. Jadi, anda boleh nampakkan betapa istimewanya gabungan ni. Di satu pihak, dia ada kredibiliti sebagai doktor yang faham selok-belok diagnosis. Tapi, pada masa yang sama, dia juga seorang ibu yang setiap hari lalui sendiri semua cabaran tu. Dan kata-kata beliau ni memang merangkumkan segalanya. Dia kata, sebagai seorang doktor, saya sangka saya tahu banyak tentang autisme. Tapi, tak ada apa pun yang boleh sediakan kita untuk pengalaman sebenar membesarkan anak neurodiverse. Ini menunjukkan betapa besarnya perbezaan antara apa yang kita belajar dalam buku dengan realiti sebenar di rumah. Ilmu klinikal tu satu hal, tapi pengalaman peribadi sebagai ibu Zayan, itu yang betul-betul buka mata dia kepada satu dunia yang, sama sekali baru. Di sinilah keunikannya. Platform ni bukan setakat pasal pengetahuan klinikal macam faham diagnosis dan teori semata-mata. Tapi, ia digabungkan dengan pengalaman sebenar. Pengalaman seorang ibu yang setiap hari hadap cabaran, raikan kemenangan-kemenangan kecil yang mungkin orang lain tak nampak dan lalui semua naik turun emosi. Gabungan antara minda, iaitu ilmu, dan hati, iaitu pengalaman, inilah yang buat pandangan dia tu sangat-sangat bernilai. Okey, jadi kenapa channel ni wujud? Apa tujuannya? Sebenarnya ia lebih dari sekadar nak kongsi maklumat. Ia lahir dari satu keperluan. Keperluan pribadi Sharifah sendiri. Beliau nak wujudkan satu ruang sokongan yang dia sendiri impikan masa mula-mula dulu. Tujuannya mudah je sebenarnya. Untuk berkongsi pengalaman, untuk saling menyokong dan untuk belajar bersama-sama. Ia macam satu hub komuniti, satu tempat selamat di mana ibu bapa, penjaga, malah para pendidik boleh jumpa, boleh berhubung, boleh cari kekuatan dan yang paling penting, boleh rasa yang mereka tak keseorangan, tak kira dalam susah atau senang. Misi dia pun sangat jelas dan padu. Ia bukan setakat tempat luah perasaan tau. Tapi lebih dari itu, misinya adalah untuk bagi strategi yang ada bukti keberkesanannya, bagi tip-tip praktikal dan juga kongsi kisah pribadi yang jujur. Semua ni untuk apa? Untuk menyokong, mendidik dan, memperkasakan ibu bapa, penjaga dan pendidik dalam perjalanan neurodiversity ni. Kalau tadi misi, sekarang kita tengok visinya pula. Ini matlamat jangka panjang dia. Visinya besar. Bukan setakat nak bagi sokongan, tapi nak ubah cara masyarakat pandang neurodiversity. Impiannya adalah untuk wujudkan satu dunia di mana kelainan ni bukan setakat diterima, tapi diraikan. Supaya setiap keluarga yang melalui perjalanan autism ni rasa mereka ada hubungan, mereka berilmu dan mereka tabah. Okey, menarik kan? Sekarang, mesti anda tertanya-tanya, kalau saya join komuniti ni, apa sebenarnya yang saya akan dapat? Jom kita tengok apa kandungan dan manfaat yang menanti anda. Pendekatannya memang menyeluruh. Anda akan dapat macam-macam. Ada tip keibubapaan yang praktikal yang datang dari pengalaman sebenar. Ada ulasan buku kalau anda nak gali ilmu dengan lebih mendalam. Dan sudah tentu, ada perkongsian pengalaman pribadi dan kisah-kisah yang boleh sentuh hati kita. Dan tak lupa, kemahiran dan alatan praktikal memang lengkap. Direka untuk sokong anda dari segenap segi. Dan bila kita cakap pasal alatan, ia bukan teori kosong tau. Anda akan belajar pasal strategi berasaskan bukti. Contohnya macam mana nak guna cerita sosial atau social stories, macam mana nak buat jadual visual yang berkesan. Semua ni adalah alatan praktikal untuk bantu uruskan meltdowns dan paling penting untuk galakkan pertumbuhan anak-anak kita. Benda yang betul-betul boleh dipakai. Jadi selepas dengar semua ni,
Mungkin anda rasa, okey, saya nak jadi sebahagian dari komuniti ini. Macam mana caranya? Jangan risau. Caranya sangat-sangat mudah. Hanya 3 langkah mudah. Pertama, like. Kedua, share. Dan ketiga, subscribe. Bila anda buat 3 benda ni, anda bukan setakat akan dapat update terkini. Lebih dari itu, anda sebenarnya tengah bantu sebarkan mesej sokongan ni kepada lebih ramai lagi keluarga di luar sana yang mungkin tengah tercari-cari dan sangat perlukannya. Dan inilah mesej utamanya. Jom kita lalui semua ni bersama-sama. Memang betul, perjalanan setiap anak tu unik. Cabaran setiap keluarga pun berbeza. Tapi, tak ada seorang pun dari kita yang perlu hadap benda ni seorang diri. Bila ada komuniti, perjalanan tu rasa kurang sunyi. Kita boleh belajar dari satu sama lain dan kita boleh jadi lebih kuat bila kita bersama. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ni untuk kita fikirkan bersama. Setiap perjalanan itu memang unik. Jadi kenapa kita perlu lalui sendirian? Dalam satu perjalanan yang ada macam-macam liku ni, sokongan tu adalah harta yang paling bernilai. Dan dengan adanya platform macam Autism Insights, harapannya tiada siapa lagi yang perlu rasa terasing.